Kembali bersiaran di Estrimo Podcast GP. Jangan salah sebut, Cikgu Biji, jangan salah sebut. Sebelum ni sponsor lain kan. Kau nak sebut dia kan. Estrimo Podcast GP, kita berada di episod yang kedua pada musim kali ini. Kita berada di segmen yang kedua. Wandi, baru-baru ni kita nak bincangkan tentang satu isu yang panas sebenarnya, yang panas. Minggu lepas kita cerita apa benda yang panas minggu lepas. Episod sebelum ni tentang motor tu. Motor Panigale tu. Tahun ni minggu ni pun dia masih berbabit dengan jenama yang sama. Kan, dia masih jenama yang sama, tetapi tak apalah, kita rungkaikan sedikitlah. Pada baru-baru ni jadi viral isu, terutamanya pada 19 hari bulan to be exact, kan, 19 hari bulan jadi viral satu isu di mana pihak Tuis Media dikritik oleh satu page motorsport ni yang mempunyai 27,000 follower, mengkritik Tuis Media. Bukan kita kata kita tak boleh kritik, tak, kita cuma nak menerangkan dia punya fakta dia dulu sekarang ni dikritik. Dan untuk pengetahuan, isu ini dibangkitkan selepas salah satu artikel yang dimuat naik oleh admin Tuis Media yang dikatakan memetik separuh daripada pernyataan Uchiyo Salucci. Jadi ini berlaku. Jadi seorang ni, pempengaruh ni, dia upload ke page beliau menyatakan bahawa dia tak sebutkan nama secara terus. Tuis Media, tapi kita tahu dia hanya satu-satunya page dalam Malaysia yang sebut tentang Uchiyo Salucci ni adalah Tuis Media ketika itu. Dan memang komen di bawahnya penuh dengan orang komen tentang Tuis Media lah. Jadi kita rasa tergerak untuk respon. Jadi first and foremost lah, page yang menyebut tentang perkara itu adalah Rodanox. Jadi kita sebut terus kat sini, kita sebut terus. Rodanox ada mengkritik lah tentang perkara ini. Dia sebenarnya to be clear, dia adalah orang kuat sebenarnya dalam perlumbaan motosikal di Malaysia ni. Dia ada antara orang kuat, dia antara, kita katakan, dia terlibat secara langsung juga sebenarnya dalam sebuah pasukan yang media partner pasukan tersebut adalah Tuis Media sendiri. Jadi kita nak kena clear dekat sini bahawa ini adalah pendapat Rodanox. Dia bukan daripada pasukan tersebut, dia bukan daripada No Money Racing, dia bukan daripada Brak Motorsport. Dia tak ada kena-mengena. Jadi ini saya rasa dia memang pendapat daripada Rodanox sendiri. Jadi kita terima tentang perkara itu. Jadi apa-apa pun kita nak cerita sikit lah tentang tuduhan macam tu lah. Saya rasa macam sebenarnya tuduhan tu nak kata dia bukan berniat jahat ke apa-apa, cuma dia agak kurang manis sebenarnya, Wandi. Bila kita katakan dia agak kurang manis sebab ya, memang kita akui poster yang kita upload ataupun thumbnail yang kita gunakan untuk artikel tersebut adalah thumbnail yang istilah media sosial ni clickbait. Memang itu kita akui, clickbait. Sebab apa? Kita nak orang masuk dalam artikel kita dan baca. Tapi kita sayangnya apabila setengah pihak yang membaca tajuk. Kan? Kalau dia orang baca sebab tentang kenapa kita buat macam tu, jadi saya terangkan kenapa lah. Jadi apa-apa pun kita katakan buat masa sekarang ni, apa-apa pun kita kena clear hubungan Tuis Media dengan pasukan tersebut. Tak ada masalah. Okay, memang ada perbincangan di belakang tabir, memang ada, tapi buat masa sekarang memang tak ada masalah. Dan kita menganggap perbuatan Rodanox ni adalah perbuatan individual. Dia tidak mencerminkan pasukan yang beliau ada dalam saingan di luar sana lah. Jadi pertama sekali, kita nak katalah, anda di luar sana, anda kena faham, page di Facebook, di YouTube, di TikTok, social media ni, dia terbahagi kepada beberapa kategori. Nak bagi orang faham. Dia terbagi kepada beberapa kategori. Contoh, kita ambil kat sini, dia ada page rasmi, Wandi. Page rasmi daripada MotoGP sendiri, Formula One. Lepas tu kita kata Red Bull Rookie, kita ada macam-macam lagi lah, Malaysian Cup Prix, kan. Jadi kita katakan itu adalah page rasmi. Lepas tu kita ada news, page, walaupun mereka adalah saluran berita, tapi mereka adalah saluran berita yang post di media sosial. Contoh, kita ambil TV3, Astro Arena, Stadium Astro, Sky, TV3, TNT Sports, BT Sports dan sebagainya. Termasuklah Hairan Metro sekalipun. Kan? Kita kata itu adalah saluran berita. Seterusnya kita ada sale.
Page yang tentang motorsport tapi sale, lebih kepada sale. Contoh iMotorbike. Okey, dia cerita pasal motor tapi dia lebih kepada nak menjual jenama tersebut. Okey, ini dia partner dengan jenama ni, ini dia partner dengan jenama ni, ini dia partner dengan jenama ni, dia review motor. Kemudian kita ada fan page. Fan page ni penuh kelab peminat 1D. Kan dia macam dia itu fan page. Fan page memang ada. Kan kita tahu macam kita kata Hafiz Syahrin pun dia masih menggunakan fan page dia. Maksudnya official Hafiz Syahrin Peskau tu kan yang panjang sikit tu kan. Dia tak gunakan Hafiz Syahrin nama sebagai nama dia satu saja. Okey, yang tu itu bagi kita kata fan page lah. Kemudian kita ada influencer. Ini kategori yang keempat lah. Influencer. Influencer ni macam dia kita sebut Ahmad Khan. Dia play page influencer. Dia ada kat TikTok, dia ada dekat Facebook. Kalau YouTube Ahmad Khan ada tak? Ada. Rasa ada kot kan. Boss James kan, Boss James. Even Rodanox sendiri. Rodanox ni pun dia termasuk dalam bahagian influencer. Okay, kemudian kita ada page troll. Page troll ni memang kerja dia betul lah. Kalau korang tahu memang ada satu page Facebook, dia ada Jack Dios Miller. Dia memang troll, dia bukan dia buat post-post lawak tentang Viva Miller ni sampai dia jumpa Miller sendiri. Tapi sayangnya page dia berhenti di penghujung tahun 2024. Sayangnya lah, kita dah dapat tengok lawak-lawak tentang Jack Miller lah. Dan lagi satu adalah jurnalistik yang lebih kepada jurnalis. Contoh kita ambil Crash.net MotoGP kan. Kita ambil Tamek Sport, Mekanika, MMM, Roda Panas, Two Wheels Media. Itu adalah rakan-rakan kami juga dalam bidang jurnalis dekat dalam page-page di Facebook ataupun di media sosial ni lah. Jadi function page-page ni dia berbeza-beza sebenarnya. Function dan juga hala tuju. Jadi kita kena faham bila adanya perkara sini, dia ada orang yang macam kita di Two Wheels Media menganggap benda ni adalah satu bisnes ataupun bukan nak kata perniagaan, tak, urusan bisnes dia ada, sebab kita ada kerangka yang mana tak tahu Two Wheels Media ni bukan shop sendiri, kita ada kerangka, kita memang kerangka yang agak kompleks sebenarnya. Jadi nombor satu dalam kerangka di media sosial ni adalah engagement. Macam mana kita nak orang yang like page kita ke apa-apa tu engage dengan kita punya konten. Jadi kalau korang tak tahulah engagement ni macam mana, dia nak tengok video views dia, viewer retention dia, reach dia berapa orang, lepas tu content interaction, ada berapa like, berapa komen, berapa share. Itu nak kena tengok juga. Demografik lagi kita nak tengok. Dia ni umur berapa, daripada mana, daripada Indonesia. Tak silap saya memang post kita daripada Indonesia punya reach pun ramai. Kan, lepas tu umur, lingkungan umur. Jadi kita kena buat penulisan yang bersesuaian dengan peringkat umur kan, dan sebagainya lah. Jadi benda ni sepatutnya kalau seseorang pengaruh yang berada dalam media sosial ni, dia tahu sebenarnya. Kita tak perlu terang sampai detail macam ni pun. Kan, bila kau pengaruh dekat dalam media sosial, kau tahu benda ni sebenarnya. Jadi kita tak perlu nak kata apa-apa, sebab kita buat benda ni untuk kita bawa keputusan engagement kita ni kepada investor, kepada advertiser, kepada kita punya partner kan, untuk tunjuk kita punya page ni strong, untuk dapatkan lebih dana ke, untuk dapatkan lebih konten ke, supaya kita punya page ni dapat terus bergerak. Sebab apa? Ni Wandi yang duduk sebelah saya ni, saya yang duduk sini ni, Man yang duduk dekat belakang kita dekat laptop apa semua ni, bermula di season 1 dulu lillahi ta'ala. Kita buat sebab kita minat. Tak ada bayaran apa-apa. Tak ada bayaran apa-apa. Bermula tu macam, boleh ke kita nak buat ni kan? Jadi macam kita buat je. Sampai sekarang pun kita kata yang mana buat ni semua adalah lillahi ta'ala lagi sampai sekarang ni. Nak kata ganjaran yang dapat tu, ya memang ada ganjaran yang orang dapat. Bukan harga kata apa, minimum wage pun, bukan gaji minimum pun bagi bidang tersebut. Bayangkan kau nak ambil seorang fotografer untuk duduk tepi track, kau nak bayar dia buat apa? Kau ambil gambar gaya pun 30 minit 200 dia orang ambil kan. Jadi sampai macam tu. Jadi kita di Two Wheels Media ni sampai macam tu. Dan Two Wheels ni dia ada satu structure dia. Dia ada CEO dia ada CFO dia ada branding punya part, dia ada writers, dia ada editor, dia ada graphic designer, dia ada host. Saya tumpang sekali. Dia memang banyak structure dia. Okey. Jadi setiap kita punya post tu sebenarnya dipikirkan secara holistik, secara penuh untuk mendapatkan kita punya engagement tu yang tinggi. Kepada yang tak tahulah,
Jadi contoh, Wandi, kita ambil Wandi menulis. Contohlah, Wandi menulis. Wandi akan forward menulis tu, dia akan hantar kepada editor. Contoh saya lah editor, saya akan baca. Saya akan proofread. Okey, yang ni kena ubah. Okey, yang ni kena, ni boleh kekalkan ni apa semua. Lepas semua tu dah dibuat apa semua, barulah kita akan, yang dah di ni, baru kita submit kepada kita punya graphic designer kita untuk buat satu rekaan grafik yang dapat menarik penonton untuk terus mendapatkan klik. Jadi itu yang kita kata memang tak boleh kata apa. Memang itu adalah clickbait. Kalau korang pergi tengok pun tips-tips untuk berjaya dalam media sosial, the first click itu sangat penting. Itu sangat penting kan. Jadi kami tak boleh nak paksa kepada warga yang membaca komen. Yang membaca tajuk. Saya tambah kan. Ya. Okay, so pasal clickbait yang cikgu cakap, kami tulis di Info-G seringkas mungkin. Itu yang cara kami. Okay, kami akan tulis seringkas mungkin dan keseluruhan cerita kami akan rumuskan dalam artikel, dalam penulisan. Itu cara kami. Dan sebenarnya benda ni tak perlu kita terangkan pun, sebab bila kita katakan sepatutnya apabila seseorang pengaruh tu dah ada sampai 27,000 followers, sepatutnya dia dah boleh tahu tentang benda tu. Dia dah, sebab macam ni lah, kalau kita kata, sebab saya tengok komen dekat bawah tu, kita tak terefek dengan komen pun. Cuma apa yang dibuat dekat situ, dia mengajak orang untuk mengata tak baik sebenarnya bagi saya. Sebab dia tak mention nama Tuis kat atas. Dia menggunakan satu taktik yang digunakan oleh CEO Kaki Review dulu dengan Jason tu. Saya tak cakap siapa. Adalah satu page dia cakap kan. Sedangkan satu page tu terang-terang Tuis. Sebut je, tak ada masalah, kita boleh terima. Sebut je. Macam kita sekarang ni, kita sebut tu nama dia kan, nama page tersebut. Kan, kita bukan nak kata apa, cuma bila anda buat macam tu dekat bawah ni, undang, oh page tu ke? Oh page ni ke? Kan? Oh memang nampak banyak berat belah sini pun kan. Pasal mark je dia kata macam tu kan. Satu je Wandi, saya nak tanya Wandi. Sekarang ni Wandi scroll balik kita punya Tuis Media punya page, cari tahun 2023, tahun 2022. Siapa paling banyak kita post? Siapa? Kita tengok tentang Peko. Kita tunggang Peko habis-habis tahun lepas. Peko dengan Rohe kita tunggang habis-habis tahun lepas. Sebab apa? Itu berita yang dapat jual. Itu adalah berita yang dapat jual. Takkanlah kita nak cerita pasal Loris Bas, sedangkan dia tak ada dalam scene. Takkan kita nak cerita, kalau orang dalam scene pun takkan nak cerita pasal Luka Marini. Siapa nak ambil tahu kan? Jadi kita cerita tentang apa yang nak. Okey, bila habis race, memang kita akan follow up dengan benda yang tengah panas. Memang kita macam tu. Even sekarang ni, kalau anda semua kat luar sana buka Instagram MotoGP, betapa merahnya Instagram MotoGP tu dengan post-post tentang seorang saja kan. Dan itu aja, itu pentingnya menang perlumbaan. Itu pentingnya pelumba-pelumba tu berhabis buat untuk ke depan supaya dia dapat scene tu. So nanti dia naik nama sponsor, naik nama pasukan, naik setiap post seminggu 2 minggu tu asyik dia je. Inilah tujuan dia. Menarik saya. Silakan Wandi. Kalau tiba-tiba Fabio Quartararo katakanlah next di kota, tiba-tiba dia menang, confirm banyak cerita pasal dia nanti. Lebih-lebih lagi kalau Mark tak ada, Peko tak ada, mungkin dua tu jatuh ke, Alex Rins bersaing dengan Fabio Quartararo, mesti banyak juga cerita pasal dia orang. Betul. So itu kata kita ikut arus masa lah. Kita ikut apa yang sedang terjadi, apa yang berlaku. Cuma yang saya nampak cikgu, orang trigger bila dia tak suka satu sosok tu. Betul. Senang cerita, bila dia anti kepada satu pelumba, maka dia akan cop, okay, Tuis ni lebih kepada wala sana. Dia tak kira sekarang ni scene siapa, dia tak kira. Betul. Pasal kita sebut je pasal Mark, okay, ni lebih kepada menunggang Mark. Betul. Bagi saya lagi satu, saya tengok ada baca komen di bawah, lepas orang yang original poster OP dia pun dah tulis macam tu, mengajak orang untuk berteka-teki dan sebagainya. Dekat bawah tu pun orang, page tu ke yang wala-wala apa semua tu. Sebenarnya kita menggunakan wala ni sebab apa? Dia perkataan wala ni daripada politik Malaysia. Kan? Cuma kita tengok benda tu macam menarik dan tengok orang nak pakai. So kita start adapt pakai dan kita timbulkan wala tok lah, wala mak lah, apa semua ni. Sebab kita nakkan
engagement. Bukan kita nak lagakan, kita nakkan engagement. Oh, aku wala ni. Sebab kita lebih anggap benda tu fun. Dia bukannya aku hardcore fan 46, aku hardcore fan 63. No. Kita gunakan wala supaya tak nampak benda tu tegang sangat. Kita benda tu subtle tapi macam lebih kepada fun manner. Tapi kalau bukan apalah saya nak kata, mungkin mendengar macam kasar sikit ke apa-apa. Kalau rasa mudah terasa, jangan main sosial media bang. Kan? Ni kerja dia nak, nampak ni. Sebab macam ni. Mudah untuk saya kata. Sebab saya tengok tu, apabila dia orang kata kita terlalu berat sebelah. Kan? Saya terus baca balik. Ini setakat pukul 12 tengah hari tadilah. Saya punya catatan ni. Semenjak daripada tamat perlumbaan di Termas di Rio Hondo. Betapa berat sebelahnya tuis media ni. Kan? Cerita tentang Ducati Factory dan juga Marc Marquez Brothers. Bukan Marc Marquez saja, Marquez Brothers. Okay. Tuis media post 15 artikel tentang benda ni. Semenjak daripada tamat perlumbaan di Tuis media. Tamat perlumbaan di Termas. Seminggu ni. Dalam masa seminggu ni lah. Berapa banyak story yang lain, Wandi, agak-agak? Kalau 15 sehari dalam 4. Kalau kata kita ni berat lah. Kalau kita ni berat, dalam masa seminggu ni 15 tentang Marquez Brothers. Yang lain mesti lebih berita banyak lain dan mesti dalam 5-7 je. Sebab kita berat kan? Kita berat belah sana. No. Tapi 15 tak banyak. Post tentang benda-benda lain, 24 post tentang benda lain. Jauh lagi banyak. Jadi sebab benda ni kita tak payah nak terangkan pun sebenarnya. Cuma saya nak jadi tertarik nak terangkan benda ni sebab yang cakap benda tu adalah daripada pempengaruh lain. Kalau kepada netizen, saya tak kisah. Sebab memang dia tak tahu pergerakan di belakang page, pergerakan kita dekat dalam media sosial. Mungkin dia tak pernah lalui menjadi satu page, menguruskan satu page untuk mendapatkan engagement, untuk mendapatkan funding, untuk mendapatkan sponsors. Tapi bila seorang pempengaruh cakap macam tu, dia jadi macam tak kena. Sangat-sangat tak kena. Itu yang kita kata kita terpaksa terangkan benda ni supaya yang lain dapat faham sebenarnya. Kita di Tuis Media ni, kan, orang cakap lah, page, ada yang cakap situ, page dia orang lah terpaling neutral. Kalau orang tu berat sebelah, sorry lah dia nak sarung baju ni. Saya nak cakap, kalau orang tu dia minat Liverpool, kita kata, dia nak sentuh tak baju MU? Dia nak pakai tak baju MU? Takkan dia. Kalau dia fanatik. Kan? Sebab Messi saya bukan Ronaldo. Betul, saya bukan fanatik siapa-siapa. Saya fanatik perlumbaan ni. MotoGP ni. Saya suka MotoGP ni. Saya tahu ada juga komen lah yang cakap entah siapa dia Cikgu BJ ni cakap ni kan. Yelah, saya memang tak ada pengalaman apa-apa. Saya tak nak cakap lebih sangat lah. Saya ingat orang cakap lah, kau ni cakap banyak, kau ni pun siapa je kan. Minta maaf lah. Pengalaman saya hanya 3 tahun jadi pengulas MotoGP je. Itu je. Mungkin awak ada pengalaman yang cakap tu, mungkin ada pengalaman lebih lagi kot. Mungkin sebelum saya jadi pengulas, mungkin awak dah 7 tahun jadi pengulas MotoGP. Kan? Tapi benda tu saya tak pernah ambil pot pun sebelum ni. Tapi tiba-tiba dia datang macam ni sebab datang daripada pempengaruh lain. Jadi dia menyentuh satu sudut yang scene kita ni kecil. Peminat kita ni kecil. Kan? Page-page lain banyak promote produk. Promote motor ni, promote motor tu. Page-page yang betul-betul update tentang result, tentang isu terkini perlumbaan. Page lain ada, dia upload tentang result perlumbaan ada. Memang ada. Tapi lepas daripada habis perlumbaan tu, dia orang tak ada dah. Lebih kepada promote motor balik. Ada yang campur promote motor kereta. Tapi kita je yang konsisten still dalam loop tu. Okay, habis dari Termas. Selepas Termas tu, apa isu yang berbangkit lepas tu? Tentang Ogura, tentang Pedro Acosta, tentang Maverick Vinales, tentang semua kita masuk. Jadi itu yang kita kata sedikit terkilan lah dengan apa yang dibuat ni. Bagi saya macam kepada yang tak suka dengan cara pendekatan tuis, kami minta maaf. Mungkin anda bukan target demografi kami, kan? Tapi kita tahu dalam cara kita kaji kita punya engagement dan sebagainya, memang itu adalah cara yang paling berkesan untuk kita mengajak orang berbincang dekat bawah tu. Ya, baik. Saya tambahi. Kalau dunia MotoGP itu sendiri, sebab dia ada juga sentuh pasal kita ni macam melodi. Yang banyak cerita pasal belakang tabel lah, perpindahan lah. Betul. Baik
yang saya boleh respon, kita minat MotoGP. Bila kita minat MotoGP, kita bukan sekadar ikut keputusan semata-mata. Itu macam Betul. tengok berita saja pun boleh. Betul. Cerita di belakang tabir, cerita di dalam garaj, itu pun ramai betul-betul peminat nak tahu. Betul. Siapa yang sini minat MotoGP tapi tak nak tahu cerita tentang garaj? Maknanya dia tak berapa minat. Siapa yang tak nak kenal Habib? Siapa tak nak kenal Firdaus? Kalau betul kata minat MotoGP. Kalau minat MotoGP mesti nak tahu juga kerja pomen apa peranan pomen, macam mana dia boleh diambil bekerja di MotoGP dan akhirnya boleh jadi inspirasi kepada pelajar-pelajar Giat Mara lain ke yang sedang latihan ke untuk pergi seperti dia. Jadi cerita belakang tabir perpindahan pelumba, kenapa dia tak berlumba minggu ni kerana dia sakit, dia accident, cedera parah, apa rawatan dia ambil. Itu cerita semua ni yang berkaitan dengan MotoGP yang menjadikan kita peminat lebih dekat, lebih dapat rasa dan lebih faham. Oh, minggu ni dia tak perform. Oh, patutlah dia tak perform sebab dia baru ampam surgery. Dan itu kan benda penting juga untuk kita lebih memahami situasi yang sedang berlaku pada perlumbaan hari tu. Kita boleh tahu. Ya, so macam kalau Martin nanti comeback. So kita boleh jangka dia tak akan guarantee kita tunggang punya. Kita tunggang Martin habis-habis nanti. Tapi bila kita tengok race, kita akan faham lah, kenapa dia tak boleh top 15, kenapa dia tak boleh top 10. Sebab kita faham, kita ikut cerita belakang ni, kita tak ikut keputusan saja. Kita ikut cerita dia yang dibawa ke hospital. So kita faham lah keadaan dia tak boleh perform. Jadi kita tak adalah nak kata, tak best lah kalau sekadar ikut race, tengok keputusan result dah, sudah. Kita belakang tabir tak nak tahu. Apa yang bestnya tengok race. Okay, komen daripada Muhammad. Dia kata kat sini, dia orang bukan tak suka Twiz, dia orang tak suka Marquez. Tanya Wandi. Saya tak suka siapa Wandi. Ini memang first maki Marquez ni kawan ni. Aku itu yang aku tak faham kan. Baik, dalam two wheels kami ramai. Okey, kami ramai. Dan saya bagi tahu kat sini, kami pun berbahagi. Ada yang minat Rossi, ada yang minat Marquez. Tapi kami still boleh bekerjasama, still boleh buat kerja, boleh lancarkan berita, boleh tulis pasal Rossi, pasal Peko, pasal Mark. Okay, ada yang support memang betul-betul bukan setakat dalam MotoGP, dia Ayu Musasaki sekali. Kan? So memang macam tu. Kan? Kita memang macam tu lah sebenarnya. Tapi masalahnya sekarang ni, dia tak nampak satu benda. Kita sekarang ni, kalau betul-betul kita nak menunggang hal-hal ni, kenapa kita nak sibuk tentang motorsport tempatan pula? Kenapa Tulis Media nak jadi media partner dengan pasukan No Money Racing? Pasukan yang dia sendiri terlibat dalam pasukan tersebut. Itu yang jadi lawak dia Wadi. Kalau kita ni menunggang isu kan, kita tahu berapa orang sangat nak tengok ke apa-apa, kita nak boleh kata macam tu. Tapi kita nak support keseluruhan dunia dua roda ni. Local punya scene pun kita cuba masuk, kita cuba support. Tulis Media adalah rakan media bagi Brab Motorsport, No Money Racing kan. Sebab apa? Kita ada nerd dekat dalam tu, bekas kita punya host undangan juga sebelum ni kan. Sahabat kan kita memang, tapi bekas lah sekarang ni nak jemput dia mahal aku rasa nak jemput dia lepas ni. Dia tak terima kalau sekarang tu. Tapi kita kata, kalau kita kata kita ni menunggang kan, sebab isu dia mula orang cakap kita ni menunggang VVIP lah apa semua semenjak isu Datuk Nazir. Senang saya sebut terus. Okey. Orang kata kita menunggang ni, kita kata daripada situ sebenarnya. Okey, kenapa kita orang tak pergi cari tim yang Ducati je, kita orang jadi media partner? Sebelum No Money Racing ada Ducati lagi pun kita dah dengan talk dengan dia orang. Kan? Memang kita dah memang nak kerjasama. Tapi sedangkan orang tu dalam pengurusan No Money Racing sendiri yang naikkan perkara ni. Jadi itu yang bagi saya kecewa sangat. Itu yang bagi saya kecewa sangat sebab kita support tim di mana dia terlibat dalam tim tersebut. Dia adalah antara orang yang menguruskan tim tersebut. Tiba-tiba dia kata pula kita berat sebelah. Habis tu kenapa kita nak cover dia punya cerita kalau kita ni berat sebelah? Tapi macam ni lah. Macam ni. Saya nak bagi ayat penutup lah. Kan, jadi kan orang kata kita ni sour sangat. Alah, Tulis Media baca komen sangat. Bukan. Dia macam, bila komen tu terlalu dibesarkan, kan, kita terpaksa address. Kita terpaksa bagi tahu. Ada salah satu komen saya tengok dekat bawah tu. Bukanlah kita kata baca komen sangat kan. Tapi kita baca komen. Sebab kita nak tahu kritikan orang tentang lain apa semua. Ada orang cakap, alah, Tulis ni kalau ada isu apa-apa nanti, buat podcast. Lepas tu kira settle.
Sebelum ni hanya satu saja ada isu dalam Two Ways Media yang kita buat podcast minggu lepas. Itu je. Bukannya kita buat podcast untuk lepaskan. Tak, kita masuk, kita cerita tentang fakta. Korang boleh buka page Two Ways Media ni, korang cari artikel-artikel kita orang ni. Korang boleh argue balik dekat kita punya admin. Mana dapat fakta ni? Sebab apa? Sumber daripada Two Ways Media adalah sumber primer. Sumber prime punya source. Daripada sumber pertama. Kita terlibat Email. secara langsung dengan banyak. ZK Racing. Kita terlibat secara langsung dengan tim-tim. Kita subscribe dengan dia orang punya newsletter. Kita masuk dengan dia orang punya grup-grup yang ada, yang official group dia orang apa semua, untuk dapatkan berita yang sahih. Kalau cerita tu rumours, memang kita tulis khabar angin. Tapi kalau selain daripada tu, memang benda tu facts. Ya. Cuma Jadi, kami harap bacalah. Jangan baca. sekadar tajuk. Kami Kita memang, tahu. Tapi lawak juga Wani bila orang baca tajuk saja. Bila orang baca tajuk saja, bawah tu orang komen. Lepas tu ada orang fire balik. Oi, baca bagi habis. Jadi lawak pula. Mamat tu pula baru baca balik. Oh sorry, aku tak baca habis tadi. Kan? Ya. Dia fun sebenarnya. Janganlah kita, orang lain yang dapat berjuta, kita yang nak gaduhkan apa-apa. Tak biasa kan? Tambah pula. Betul. Terlibat secara langsung. Sebab ni lah. Okay, apa pun saya bagi disclaimer last lah. Sebelum kita endkan isu ni ke apa-apa. Sebab kita tak nak hubungan ni jadi sour. Kita tak nak benda ni jadi masam berpanjangan. Bulan puasa pula tu. Kita tahu mungkin Rodanok juga tulis waktu tu, waktu bulan puasa ke, tengah puasa ke, emosi mungkin terganggu ke sebagainya. Jadi apa-apa pun kita bagi tahu siap-siap dekat sini, hubungan dan kerjasama Two Ways Media bersama dengan Nomani Racing dengan Brad Motorsport tidak terjejas, masih lagi terjaga alhamdulillah. Dan perbincangan pihak pengurusan memang sedang berjalan tu. Pihak Two Ways memang anggap perbuatan yang berlaku ni ataupun post yang dibuat ni adalah post individual lah. Okay, jadi tetap perkara tersebut dan tidak mencerminkan pemilik peribadi dan juga pemilik pengurusan Nomani Racing, kita beritahu macam tu. Okay, namun kita katakan memang ada perbincangan kedua-dua pihak di belakang tabir disebabkan isu ini. Nampak? Sampai dia dah mula sampai ke arah situ. Tentangkan kita fanatik sesebelah pihak, kan? Jadi macam Ya, fanatik tak apa, tapi jangan sampai anti. betul. Betul. Minat-minat lah, tapi jangan sampai anti. Yang lagi satu pun, kita dekat Two Ways Media ni memang kita tak abaikan local punya scene. Okay, kita tak abaikan local punya scene. Kita tahu, kita start pun daripada MotoGP, kita tahu. Tapi kita cuba untuk capture semua. Daripada Kapcai pun kalau boleh. Kapcai kita belum masuk lagi, kita baru masuk Kaprik. Kita belum masuk dunia Kapcai lagi, kita belum masuk drag ke apa-apa, belum lagi. Kalau ada rezeki, insyaAllah kita boleh ke sebelah situ pula nanti. Kan? Tapi kita lebih kepada track racing buat masa sekarang ni. Tapi kita cuba dah masuk scene-scene tempatan. Sebab apa, kalau kita betul-betul nakkan klik, kalau sekadar nakkan engagement, kita boleh fokus on MotoGP sahaja. Kan? Tapi tak apa, kita nakkan semua. Kita nak pada atas sampai bawah, kita cover. Dan nama pun Two Wheels Media. Cover lah benda-benda yang Two Wheels ni kan. Dan kita nak cover kalau boleh semua tentang dunia dua roda di Malaysia. Dan jangan kita katakan sebabkan nila setitik rosak susu belanga je. Sebab kita tak nak disebabkannya ni usaha kita nak bawa orang minat terhadap MSF, orang minat tentang local superbike punya scene. Jadi usaha tu dah tak diteruskan dan sebagainya. Jadi kita tamatkan di situlah tentang isu ni. Cuma kalau anda rasa ada soalan nak bertanya kepada admin, bukan saya bukan admin, saya host. Anda boleh PM page terus. Kalau ada apa-apa boleh PM page. Anda boleh komen. InsyaAllah kita punya admin kalau sempat dia baca dia akan reply. Kan? Kadang-kadang terlepas baca ke apa-apa, admin akan cakap, oh ada dalam penulisan kat atas. Dia macam tu. Kan? Jadi memang akan di-reply dan sebagainya. Dan kalau di isu-isu yang anda rasa macam tak kena ke apa-apa, anda boleh rujuk terus PM direct kepada kita punya admin yang ada. Pokadok tanya, Four Wheels Media, Four Wheels tak ada rancang nak buat podcast F1 ke? Oh, ada. Sekejap. Ni kita kasih tunjuk sikit apa benda yang gantung dekat aku punya mikrofon ni. Agak-agak tayar apa ni? Wah, tayar F1 lagi ya. Agak-agak tayar apa ni? Boleh tahan mari satu. Kita belum sampai untuk cover lagi. Kita memang ada usaha dan tapi juga pihak Four Wheel memang sedang berbincang dengan
pihak yang memang rancak sebelum ni memang dah sedia berbincang tentang F1. Dia pun dah ada penulisan apa semua, borak F1. Bagi yang peminat F1 dia akan tahu borak F1 tu siapa. Betul. So kami tengah inilah jalankan kerjasama, insyaAllah. Kalau segalanya berjalan lancar, segalanya berbaik, insyaAllah kami akan ada podcast F1 dah dengan mereka. Betul. Dan cikgu, Singgah GP pun ada sempena F1. Singgah GP sempena F1. Oi, kau. Itu kau lah. Cuma kepada anda di luar sana, saya nak bagi tahu sekali lagi, sebab ini saya nak cover juga kita punya penulis lah. Saya nak cover sikit kita punya penulis. Sudah pasti sumber-sumber daripada Tulis Media ni datang daripada sumber primer, sumber hasil karangan daripada penulis-penulis kami, bukan chat GPT. Okay, hasil sebab tu kadang-kadang typo lah kan. Dia boleh ada typo lah, dia apa-apa semua sebab dia bukan daripada ni, dia memang tulis tangan sendiri. Sebab oleh kerana aku nak laporkan benda ni yang terkini, aku yang nak jadi nombor satu, kadang-kadang tertypo dan sebagainya. Kalau rumours, memang kita akan sebut tentang rumours, kita akan bagi tahu tentang kabar angin. Kita tak nak jadi ada setengah page lain yang memang copy paste translate. Sebab saya ada dapat detect beberapa page lain, tak payah sebut page mana, copy benda daripada crash.net MotoGP, paste, translate, dia olah sikit-sikit je. Jadi memang saya dapat kata ini macam artikel ni macam pernah aku baca je. Kan tengok. Memang crash.net punya artikel lah Mat. Dia copy paste kan. Jadi kita tak nak jadi macam tu lah. Kita tahu penulisan dia berkualiti dan kita ada team writers kita. Lepas tu kita ada team editorial kita ada team grafik kita. Kalau rasa grafik itu terlalu clickbait pun baguslah juga kan, memang dapat tarik kan. Baca, jangan habis tu baca. Dia macam ni Wandi. Kalau kita cakap pasal tajuk je Wandi, kan, Jackie Chan dah berapa kali meninggal lah. So apa? Betul juga. Berita Metro dulu berapa kali dah Jackie Chan meninggal. Macam what? Tengok punya kat mana punya tempat nama mamat tu Jackie Chan kan. Saya rasa dah pernah baca 2 kali kot pasal Jackie Chan meninggal ni saja. Dekat Harian Metro punya hal kan. Saya rasa macam kita kena baca artikel tu. Jadi kan terus share. Jadi macam baru ni ada orang viralkan tentang bonus awal tahun 1,000 kot. Kita pun tengok wih, nasib baik saya tak tekan share. Saya baca artikel dulu. Artikel tu tahun 2020 ke 2021 dia orang share balik. Ya, tarikh kan sama kan. Dia orang share balik. Kalau kau share membabi buta pasal benda tu tak nampak. Kita macam itulah. Baca. Amin Zulkarnain cakap dekat sini Singgah GP F1 ngam tu. Yes, memang ngam. Kepada yang peminat ni, saya nak respon satu Abang Hisham ni, Singgah GP bila nak buat dekat KK. Sebab jauh bang. Sebab jauh sebelah sini. So pihak sponsor utama kepada Singgah GP, program Singgah GP kita ni susah nak pergi ke sebelah sini. Jadi kos dia terlampau besar. So itulah. Wandi tak nak buat KK. Wandi tak nak. Wandi sengaja tak nak. Kita yang awal sekali sampai kalau ada dekat KK. Oh, ya ke? Okey cikgu. Okey. Tak payah kita letakkan ke tepi benda ni dan kita harap viewers kita, peminat-peminat kita, benar kata bukan peminat lah, yang peminat sukan ni, kita tak nak jadi macam sukan lain. Kita tak nak jadi macam bola sepak. Kita tak nak jadi macam sukan apa lagi orang fanatik Petong. Kan kita tak nak jadi macam tu kan. Kita boleh, aku pakai baju Repsol, kau duduk sebelah baju Ducati. Abang ni ada duit lebih, dia pakai Panigale. Kawan ni pakai Rabbit. Kawan ni pakai Y15. Duduk sekali macam kita kat Singgah GP kan. Grup Y15, grup Legenda pun datang. Lepas tu geng-geng Superbike ni parking sebaris Mat. No hal lah. Datang tengok MotoGP sama-sama. Minat MotoGP tu kan. Itu yang terkilan sikit bila ada dah lah sini kecil kan. Jadi macam bila kau makin kecil kan lagi, kau nak bawa ideologi peminat bola kau tu dekat dalam MotoGP ni, sayang tentang perkara tersebut. Okey, jadi kita katakan setakat tu je kita punya isu malam ni. Ada apa-apa lagi tambahan daripada Man ke? Tak ada? Tak ada. Okey, jadi kita akan berehat seketika. Lepas ni kita akan bincangkan tentang perlumbaan MotoGP dan juga Moto2 dan juga Moto3 di Argentina. Minum dulu. Minum dulu.